Karbon dioksida adalah sejenis gas yang terkandung di dalam udara ataupun atmosfera bumi. Kandungan karbon dioksida dalam udara adalah sebanyak 0.03%. Walaupun peratusnya dalam udara adalah kecil berbanding gas oksigen iaitu 21% dan nitrogen 78%, tetapi peranannya sangat penting kepada hidupan dan aktiviti harian. Tumbuhan hijau menggunakan gas karbon dioksida untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Karbon dioksida adalah sebatian kimia yang terbentuk dari dua atom oksigen yang berikat secara kovalen dengan satu atom karbon. Formula kimianya adalah CO2. Molekul karbon dioksida mengandungi dua ikatan ganda 2 dan berbentuk linear. Karbon dioksida adalah sejenis gas pada suhu dan tekanan piawai. Ia tidak berwarna. Karbon dioksida larut dalam air dan mengeruhkan air kapur. Ia adalah sejenis oksida berasid. Di dalam larutan, akuasnya menukarkan kertas litmus lembap biru kepada merah. Pada kepekatan rendah, gas ini tidak berbau, tetapi pada kepekatan tinggi, ia berbau asid dan tajam. Jika terhidu gas karbon dioksida pada kepekatan yang lebih tinggi daripada kandungannya dalam atmosfera, ia akan menghasilkan rasa masam dan bau yang menyengat di hidung dan tekak. Ini disebabkan gas karbon dioksida larut dalam membran mukus dan air liur. Karbon dioksida boleh dihasilkan daripada penyulingan udara, tetapi ini hanya dapat menghasilkan kuantiti yang kecil sahaja. Penghasilan pada skala besar boleh didapati daripada tindak balas kimia antara kebanyakan logam karbonat dengan asid. Sebagai contoh, tindak balas antara asid hidroklorik dengan kalsium karbonat iaitu kapotoho. 2HCl tambah CaCO3 menghasilkan CaCl2 tambah H2CO3. Asid karbonik H2CO3 kemudiannya terurai kepada air dan karbon dioksida. Selain itu, pembakaran bahan api fosil seperti petrol, diesel, kerosin, arang dan kayu juga akan menghasilkan gas karbon dioksida. Tumbuhan hijau menggunakan air, karbon dioksida dan bantuan cahaya matahari semasa proses fotosintesis untuk membuat makanan. Kandungan karbon dioksida yang cukup dalam udara dapat memastikan proses fotosintesis berlaku dan seterusnya rantai makanan tidak terganggu. Gas karbon dioksida digunakan sebagai atmosfera untuk menjalankan kerja-kerja kimpalan logam di mana ia bertindak untuk mengoksidakan kebanyakan logam. Sebab utama gas ini dipilih sebagai gas kimpalan kerana harganya yang jauh lebih murah daripada gas lengan yang lain seperti argon dan helium. Tentu kamu hairan, bagaimana peratus gas karbon dioksida dalam atmosfera dapat dikekalkan sedangkan gas ini sentiasa digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis.
Kita karbon ialah satu edaran atau rangkaian penggunaan dan pengembalian karbon dioksida dalam udara secara berterusan. Kitaran ini dapat mengekalkan kandungan karbon dioksida sebanyak 0.03% di dalam atmosfera. Proses-proses yang terlibat dalam kitar karbon ialah fotosintesis, pernafasan, perebutan dan pembakaran. Karbon dioksida dikembalikan semula ke udara melalui beberapa proses. Antaranya adalah proses pernafasan oleh tumbuhan, haiwan dan manusia, proses perebutan tumbuhan dan haiwan yang mati oleh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat, dan proses pembakaran bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu, pembakaran kayu, hutan dan sampah sarap. Proses ini berlaku berulang dan berterusan. Jadi, kandungan karbon dioksida dapat dikekalkan.